Ini Ramadan nak masuk ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Quran ini bulan Mun'aim. Maka ni'am dikatup. Puasa. Nak buka Mun'aim lah itu. Nak latih bagi dapat hakikat Ramadan. Bagi sampai sungguh Ramadan itu. Hakikat Ramadan itu apa? Al-Quran. Ma'ani Al-Quran itu. Maka ma'ani Al-Quran itu diringkaskan pada hakikat tauhid, tasawuf dan fiqh. Sentiasa menyala. Ramadan, bila datang Ramadan, itu bulan Mun'aim. Adapun ni'am, kunci, imsak. Kita puasa sungguh. Sekira-kira bila masuk saja waktu buka puasa, mati kehendak kemahuan. Bila mati kehendak kemahuan itu, dia dapat keseimbangan, kestabilan, keadilan untuk makan, minum. Tak jadi obesiti. Kalau tidak, bulan Ramadan itulah yang paling kuat makan pula. Siap. Jadi kacau lah itu.